Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Osman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dalam kitab dia, kitab Sifat 20, sehinggalah perkataan beliau, dan jika telah diketahui akan ertinya wajib syar'i. Situ. Dan jika telah diketahui akan ertinya wajib syar'i dan wajib akli, bahawa itu berlain-lain keduanya, yakni beza wajib syar'i dengan wajib akli ni lain. Maka apabila wajib akli dengan wajib syar'i ni berlainan, maka dalam kitab sebut wajibu, perkataan wajib berlaku. Maka takut tertukar di antara wajib syar'i dengan wajib akli. Maka ada istilah dia di dalam kitab tauhid mengenai wajib akli dengan wajib syar'i. Sebab tu ada istilah-istilah dia supaya tak tukar. Kerana wajib syar'i ni benda lain, wajib akli ni benda lain. Maka apabila dikata wajib atas, lepas perkataan wajib guna perkataan atas, wajibu ala dalam bahasa Arab. Wajibu ala, lepas perkataan yajibu ala ain, maka maksudnya iaitu wajib syar'i, wajib syarak. Kerana kaedah perkataan ala itu nak menunjukkan tekanan. Orang sebelah atas tekan sebelah bawah. Ala, mewajibkan, memfardukan. Itu ala dia panggil. Sebab itulah kita sebut assalamu alaikum. Sebab apa kita guna assalamu alaikum? Ala, kita nak wajibkan dia jawab salam. Salam ni hukum dia sunat, jawab salam ni wajib, tapi pahala sunat lebih besar daripada hak wajib. Ada beberapa benda ibadat sunat lebih besar daripada ibadat wajib. Antaranya beri salam dan jawab salam. Sebab tu kita guna assalamu alaikum, nak suruh dia wajib. Asalnya assalam ni benda baik, kesejahteraan. Patut jangan guna ala, kerana ala ni beri makna tak comel.
Supaya dalam ayat Quran kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha perkataan la untuk benda-benda baik. Laha benda baik bagi kamu. Ma aktasabat apa yang kamu usaha. Wa 'alaiha dan benda jahat guna perkataan ala. Dan atas kamu, atas kepala kamu apa yang kamu usaha jahat. Patut assalamualaikum guna ala nak kata nak suruh wajib ke. Patut assalamu lakum. Assalamu lakum patut la nah. Apa alaikum pula. Jadi ala ni nak menunjuk ke ada tekanan. Tekanan suruh orang buat. Maka wajib syar'i ni benda tekan. Syarak tekan kita kena buat. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita tak ikhlas ke, wajib kena buat. Kita riak ke, kita mujuk ke, wajib kena buat. Tu. Lepas tu, sia-sia. Mbak sia-sia, kismu tak niat ikhlas ikutmu. Tapi, benda ni tak boleh buat. Tak boleh tinggal. Tu ala. Tu wajib syarak. Jadi kalau dalam kita Arab yajibu ala berarti ada tekanan wajib ni. Berarti kalau akal tak tekan orang. Mana kalau wajib syarak ni tekanan atas kita mukallaf dia panggil. Dan hukum syarak ni tidak berlaku kepada Tuhan. Hanya berlaku kepada mukallaf. Semua makhluk Tuhan kena ke tak? Hanya mukallaf saja. Siapa dia mukallaf? Manusia dan jin. Dua saja makhluk Tuhan. Malaikat, binatang, tumbuhan, pokok, masjid, surau, kepah, nyetak semua tak bukan mukallaf aku. Manakala manusia dengan jin, mukallaf. Ni hukum syarak kena atas kepala buat dia. Tuhan tak ada hukum syarak. Tuhan buat lagu ni dosa ke tak? Orang tak tanya. Sebab undang-undang dia yang dia buat. Asal benda tak ada hukum. Tetapi apabila Tuhan buat hukum, kena atas kita, bukan atas Tuhan. Maka Tuhan, bagai azali, bagai koding, tak kena hukum atas dia. Kita sebab pendatang, baru mari, kena dengarlah orang. Jangan buat mata, buat supaya Tuhan. Maka kena ada peraturan. Pas kita ni tolong, lipat. Kalau tak ada peraturan wajib haram makruh gak pok kita kubai habis. Nak jadi Tuhan pok kita. Kalau baik nak jadi Tuhan, bukan baik nak jadi hamba panggil. Mau tak ada peraturan lagu tu. Kalau jahat tu memang tak ikut peraturan tu. Kalau baik pun kalau tak ada peraturan jadi koya, jadi nak hamba, nak jadi Tuhan, nak jadi berapa dia. Maka apabila kita ni menopeh makhluk ciptaan baru mari sedar diri, kena dengar kata-kata. Tuan dia. Tuan kepada dunia dan seisinya. Rabbul alamin, sekalian alam. Alam dunia, alam akhirat. Bahasa asalnya tuan. Rabb maknanya tuan. Bahasa kita panggil Tuhan. Sebab tuan ni ejok gitu. Tawauhanu. Tuan. Sebab tu kita kitab Jawi tua, perkataan tua dia tulis tawauhu alif. Tuha kita panggil. Tua. T-U-O tu tua bahasa kita. Orang tua. Itu tulis orang alif waw rongo, orang tawauhu alif. Orang tuha. Orang tua. Jadi apabila Tuhan kita baca. Asalnya tuan. Ya je khon. Supaya tua tapi bunyi dengan ho. Tu sifat wajib syarak. Adakah tak masa kita terlepas daripada syarak? Tidak ada. Tinggilah setara mana makrifat kita dengan Tuhan, dekat setara mana kedudukan dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad contoh paling dekat sekali, tak ada orang boleh litah dia. Zahir batin semua tak boleh litah belaka.
dia juga ikut syariat. Dia juga di bawah syariat. Nabi Muhammad kalau dia kecek nipu, kalau benda tak berlaku, dosa dia. Ya, dosa dia. Memang tak berlaku dia kecek nipu sebab Nabi syarat dia. Sifat dia memang al-sidqu, benar. Tapi kalau benda tak berlaku, dia panggil tak berlaku kerana dari sudut wajib zatil muqayyad lah dia panggil. Kerana dia jadi Nabi memang tak berlaku lah kalau kita kemungkinan berlaku. Sekalipun kita tak pernah nipu tapi kebarangkalian untuk menipu tu berlaku. Tapi bagi orang yang dapat kedudukan Nabi tak akan berlaku menipu lah. Maka Nabi sendiri di bawah syariat. Maka siapa dia mengaji tinggi lah setara mana, tak sudut kaya syariat lebih tinggi. Tak sudut kaya, tak semaya, tak sokia. Kaya nak buat apa dia hak kita nak Allah Ta'ala larang, wak tak dengar, wak kerah, wak bisa-bisa telajuk. Tak sudut lawan lah. Nabi Muhammad pun dengar kata. Kita tak dengar kata, haperak benar lah kita ni. Aku bisa dah. Bisa dengan iblis lah. Duduklah kamu dengan iblis, hok duk mengaku bisa-bisa tu. Duduklah dengan popok dia. Tapi Nabi Muhammad bisa tapi tak mengaku bisa. Iblis tak bisa, mengaku bisa. Mengaku hebat. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada ada bunuh. Nabi Muhammad ada kecek lagu tu? Tak ada kecek kata dia ni orang hebat. Tak ada. Waktu Wahabi kata Nabi Muhammad tak hebat. Nabi Muhammad tak mengaku. Ada keadaan Nabi sebut, ana sayyidu waladi Adam. Aku ketua kepada semua anak Adam. Manusia ni ketua segala makhluk. Manakala makhluk manusia ini ketua dia Nabi Muhammad. Manakala syarak aja terlepas kodok, ada beberapa keadaan. Keadaan kita terlepas daripada syarak. Bisa. Bisa pada wali kutub. Bisa daripada sesiapa pun. Terlepas daripada. Ya, gila. Jadi kalau orang malas puasa, malas semaya, main kubai-kubai, nak zina, nak gapo, dia kata dia ni wali, bukan. Dia mau bukan wali, tinggi daripada wali. Gapo? Gila. Sebab tak ada syarat lah gila. Orang gila tak semaya, tak puasa, tak kenal Tuhan, tak ada masalah, tak ada. Rufi al-qalam, diangkat catatan amalan. Tak ada dosa pahala, mudah nak sebut. Diangkat catatan qalam, tulisan malaikat syurga neraka pahala dosa 3 orang. Pertama, mendapat johar. Nampak? Menanti, tak pernah kalah-kalah. Orang gila, ya tepuk tangan. Semua tak payah semayang, tak payah mengaji, tak payah gapo, logi lah nak buat gapo dia tak dosa. Kerana orang gila ni hukum dia seperti haiwan. Haiwan tak ada akal. Manusia beza dengan haiwan akal. Hilang akal jadi haiwan. Bah orang gila, orang winasi laut ikan tak asyik nak laut air. Reti pula. Hak tu dipukul akal tu naluri. Perasaan. Perasaan kambing pun reti, nak makan sedap, goni pun reti. Tapi akal dia ada? Tak ada. Maka syarat bergantung dengan akal, bukan dengan perasaan dan naluri. Jangan kita kata, orang gila tu. Reti pula nak makan sedap, minta pitih lah, nak minum air teh obeng. Minum air kosong, paksa. Mu ni gila kau tak gila. Akal lain, naluri lain. Perasaan tak ada ukur syarat. Orang benda ada perasaan, kambing ada perasaan, kucing saya. Tapi dia ada syarat, tak ada syarat. Lebah tu dia buat sarang dia. Ulama kata dia buat sarang gitu. Hak sagong dia panggil. Sekarang sarang lebah tu kayak bentuk dia dia. Bukan 4 segi, bukan apa. Bapa dia buat sarang lagu tu. Dia tak buat sarang bulat ke. Dia tak buat sarang petok ke 3 segi. Sebab kalau sarang petok, contohnya sarang petok lagu. Maka kalau dia nak isi madu, bucu ni tak masuk. Nipis hujung sangat. Tiru sangat. Jadi dia akan masuk sekat ni. Tak penuh madu dia.
Masuk tapi hok bocu ni payah nak masuk. Oh kalau lagu tu wak bulat lah, tak ada bocu. Wak bulat, tak ada bocu. Jadi madu boleh masuk semua. Rugi tepat pula. Rugi tepat lagu mana? Tengok kalau benda bulat dengan benda bulat. Jadi ruang ni ada kosong sini. Pasal ada. Maka ia nak lagu mana? Tepat biar boleh guna semua, madu biar boleh masuk semua. Dia guna bentuk heksagon. Dia ngaji mana? Sekolah mana dia pakai heksagon lagu tu? Kalau dia ada masuk universiti lebuh pun kau. Tu dalam kitab panggil hidayah. Panduan dalam hidup. Hidayah ni ada hidayah hawasi, hidayah tabi'i, hidayah Quran, hidayah Nabi, hidayah. Hidayah ni petunjuk dalam hidup. Lembu, tubik tung jalan gi nyusu. Ada orang royak ke dia? Tak. Lembu tahi beranak perok tubik dia pun makan sok dia. Uri dia. Ada dia mengaji tak promo mana-mana gi nutuk kota apa tirakat dulu dak. Lebuh jalan belakang tu hidayah hawasi. Hidayah tabi'i dia panggil. Hidayah tabi'i. Maka puak-puak tu tak ada hukum syara. Orang gila. Kedudukan seperti haiwan bertukar sekalipun dia manusia tapi kedudukan martabat seperti haiwan. Lepas tu orang tidur. Naim. Orang tidur, tak ada dosa lah. Tidur. Tidur ni dekat-dekat dengan hilang akal. Dia panggil tertutup akal. Bukan hilang akal dah, tertutup akal. Sebab orang gila tidak dipanggil, orang tidur tak dipanggil orang gila. Sekalipun sama-sama mamai tak ada akal lah. Cuma hak ni tak ada, hak tu tertutup sikit lah. Orang tidur, bangun. Tak tikir orang, mati orang ni. Tak dosa. Masalah kalau kena jaga tu suku pasar, hamba di luar kawan. Tapi dosa kodok kena, kodok hukum syarak tak ada kena. Ketiganya orang yang dipaksa, manis tukriha. Tiga golongan manusia tak ada terpecah hukum mukallaf. Jadi kalau kita tengok tok ayah ni tak puasa, tok ayah ni tak semaya. Tiga benda ni ya. Tiga benda ya. Orang tina tak tutup aurat. Tiga ni ya. Kalau dia tak jawab dalam jawapan salah satu, dosa dia. Dia kata saya wali kutuk. Dia wali kutuk pun dosa. Saya rapat dengan Tuhan. Tiap-tiap malam mimpi temu Tuhan. Malam Nabi Muhammad mari ajar semacam. Dosa dia. Kalau tiga ni, baru tak dosa. Ini hukum syarak. Tak akan hilang selama mana kita hidup atas muka dunia. Akhirat tak ada lah semaya. Kok kita selama keni doa bangun maya subuh. Selama keni tak buat maksiat, selama keni tidak zina, tidak buat benda-benda karut. Tak ada dah. Tak ada dah dalam syurga. Kerana mukallaf ni atas muka dunia. Bapa, akhirat ke kita hamba Tuhan juga. Akhirat orang ikhlas berlaku. Hok masuk syurga tu juru berlaku. Lo ni atas muka dunia set kita set lipat. Kalau tak paksa, tak buat. Maka Tuhan bukan nak semaya sangat, Tuhan nak keikhlasan kamu dan kesedaran kamu tu hamba Allah. Maka orang duduk dalam syurga sedar belakang tu. Baik dah apa dah. Tak payah semaya, tak payah. Tutup aurat, tak payah. Lepas tu orang syurga pakai baju selop sising, baju nipis nampak pakoh dalam hadis kata dia. Pakaian orang tina dia, tak tutup. Siapa tengok boleh nampak pun. Tak ada dosa dah. Tepat berseronok dah. Tepat dibalas bagi orang-orang yang ikhlas. Tu orang ikhlas. Memang bukan tu balas, bukan tu tujuan orang ikhlas. Tapi tu Tuhan nak balas kat mu. Sebab mu dengar kata. Maka apa berlaku tu? Tak ada. Dalam syurga tak ada semaya, tak ada apa dia.
Semua masuk tu orang baik-baik berlaku. Kalau tidak, duduk tempat lain ya. Tak ada dah, dosa pahala. Tak ada dah, semaya. Orang dalam neraka kata hangpa nak zikir, la ilaha illallah, tak boleh dah. Tak ada dah. Kalau takdir dia zikir, tak boleh pahala dah. Sebab pahala dan dosa ni. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercucuk tanah untuk akhirat kita. Kita tanah baik, bolehlah hasil baik. Kita tanah jahat, boleh hasil jahat. Jangan marah ke orang. Nak marah ke apa dia? Nak marah orang sebelah kita. Pengaruh kita. Nak marah. Tak boleh kita. Lepas tu dosa masuk neraka kita. Dia dengan dosa dia. Kita tak boleh nak cuik dah orang lain. Tentu kita dah kena. Kalau silap pilih. Ini hukum syarak. Tuhan tak masuk campur, ni makhluk saja. Adapun apabila dikata wajib bagi Allah. Kait dengan Allah pula. Wayajibu fi. Wayajibu li. Ikut li, kofi ikut dah. Atau bagi Rasul. Wayajibu fi. Maka maksudnya itulah wajib akli. Wajib dari sudut akal. Apa? Wajib dari sudut akal. Kalau bab Tuhan memang tak ada wajib syarak. Tentu dah kalau wajib atas Tuhan, wajib sini wajib akal. Wajib atas Tuhan syarak tak ada. Tak ada kata Tuhan buat lagu ni boleh pahala banyaknya Tuhan. Nyawak baik ke makhluk dia. Allah banyaknya pahala. Tak ada pahala, tak ada dosa. Tu yang panggil pencipta sebenar. Hok jo buat segala benda sebenarnya Tuhan. Ingat. Hok buat semua benda, perbuatan itu Tuhan. Maka tidak ada dosa di dalam perbuatan. So, ingat. Apabila perbuatan itu zahir di makhluk, maka barulah ada dosa pahala. Zahir dan dinisbah kepada makhluk, baru dosa pahala. Tuhan juga buat. Kalau kita tengok di Tuhan, tak ada dosa pahala perbuatan ni. Orang zina. Kalau dari sudut kita tengok Tuhan je buat dia zina, tak ada dosa pahala. Tapi kalau kita tengok turun sikit dari sudut dia je usaha nak berzina ke apa, baru lekat dosa ke pahala. Tengok, perbuatan hakikat tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau buat turun sikit, lapik di makhluk, ada selalu dosa pahala. Dan untuk Rasul, Rasul-Rasul. Wayajibu fi. Wajib atas. Wajib bagi Rasul. Maka wajib bagi Rasul ini, nak bahas dah panjang pulak lebar. Kalau tu hesa ya, wajib akal. Kalau wajib Rasul ni, 3. Wajib syarak pun kena. Wajib akal pun kena. Wajib dari sudut apa dah? Wajib. Wajib akal, wajib syarak, wajib akal, wajib apa dia orang? Wajib adat. Kita ingat lama. Dia 3. Kalau nabi-nabi jadi 3. Sebab dia bukan Tuhan kan? Contohnya bercakap benar, as-sidqu. Atas seorang nabi wajib bagi seorang nabi, wajib akal atas seorang nabi bercakap benar. Wajib akal. Manakala bagi nabi, wajib syarak dia bercakap benar. Bagi nabi sendiri. Saat ni kita tengok nabi. Kita tengok nabi, apabila nabi, wajib akal dia kena bercakap benar. As-sidqu dah. Manakala bagi diri dia pula, bercakap benar ni, wajib syarak. Kalau dia kecek ni pun dosa. Kalau dia kecek benar, boleh pahala. Okey. Dari sudut dia tu nabi.
wajib syarat ni tak tengok dari sudut dia Nabi kau bukan Nabi. Sebab kita kalau kecek benar pun boleh pahala. Tak syarat Nabi. Nah. Ketiganya, harus dari sudut dia tu manusia. Maka dia nak bercakap benar boleh, tak boleh bercakap benar boleh. Kalau kita tengok dari sudut dia manusia. Kalau kita tengok dari sudut dia Nabi wajib akal dia kena itu. Mana kalau bagi diri dia wajib syarat. Jadi 3 lapis panggil. 3 lapis. So sifat tu kena 3 lapis. Dari sudut ni gini. Amanah ko, tabligh ko, fatanah ko, semua tu hak 4 sifat tu ya 4 jadi. 3 jadi. 3 lapis dah. Sidik kecek benar. Bagi diri Nabi wajib syarat. Nabi kecek nipu dosa. Dari sudut dia tu Nabi wajib akal. Dari sudut dia tu manusia harus saja. Sebab kita lah nak nipu kecek nipu. Dari sudut dia manusia tapi dia Nabi. Harus. Lepas tu apabila harus canggah dengan ni, jadi panggil wajib zatil muqayyad pula. Allah, 2 3 4 lapis ulama tengok. So benda 2 3 4 lapis dari sudut. Sidik amanah bagi diri Nabi, kalau Nabi amanah boleh pahala. Dari sudut dia Nabi wajib akal. Dari sudut dia tu manusia ikut dia nak amanah tak amanah. Tabligh ikut dia lah. Dari sudut itu wajib syarat. Dari sudut dia Nabi wajib dia kena tabligh. Dari sudut dia manusia ikut dia nak ajar tak saja. Fatanah kau apa dia semua tu lagu tu berlaku. Cuma fatanah ni ada ulama bahas sikit. Sidik amanah tabligh tu waktu dulu fatanah tu ada perbahasan sikit. Tu wajib akli dia. Dan demikian pula jika dikata ke jaiz. Jaiz ni harus. Jaiz ni benda dia. Hukum dia jawaz. Mustahil tu benda dia. Hukum dia istihalah. Wajib tu benda dia. Hukum dia wujub. Jangan tukar. Hukum dengan benda yang dihukum. Macam beri contoh lah. Bapa Mik kata gila babi dengan babi gila. Babi gila tu benda dia. Gila babi tu duduk di babi tu. Hukum dia tu. Benda yang dihukum tu. Wajib dengan wujud jangan tukar. Istihalah dengan mustahil. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi harus. Beza ke apa dia jaiz dengan mubah? Jaiz harus, mubah harus juga dah. Kayak kita mengaji dah. Mubah ni tak ada dalam kitab tauhid. Mubah ni dalam kitab sifat 20 ni tak ada. Sebab ia kait dengan mubah perbuatan manusia. Benda harus perbuatan manusia. Jaiz ni harus dari sudut hukum akal. Maka nama dia benda boleh berlaku. Tapi boleh dari sudut akal dipanggil jaiz. Boleh dari sudut hukum syarak dipanggil mubah. Takut tukar deh jaiz dengan mubah. Mereka kata mubah pun harus. Apa tak kena perkataan mubah pun. Dia dikata jaiz bagi Allah atau harus bagi Allah Ta'ala, maksud dia jaiz akli. Perkataan jaiz ni jarang dah dalam kitab fiqh perkataan mubah. Tapi ada perkataan kitab fiqh kata wayajuzu. Nah mungkin kita baca kitab fiqh wayajuzu lil musalli misalnya. Harus bagi orang semaya. Harus akli kali. Ada tukar yang tukar. Dalam kitab tauhid yajuz. Dalam kitab fiqh kadang-kadang guna perkataan jaiz pun ada, jaizun. Ada juga perkataan mubahun dalam kitab fiqh. Dalam kitab tauhid saja jaizun, mubahun tak ada. Salah kalau kita kata Tuhan ni harus mubahun cipta makhluk. Betul kata jaizun. Tu istilah. Atau harus bagi Allah Ta'ala maka maksudnya jaiz akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf pula atau harus bagi mukallaf membuat atau berkata misalnya contohnya maka maksud dia jaiz syar'i adanya. Jaiz
syar'i adanya. Nah, hukum syarak macam sanilah mubahun. Kata Arab mudah kita beza. Tapi kalau bahasa Melayu orang kata harus berlaku nah. Harus. Orang ni pun harus juga. Takut tukar. Nah, maka jaiz tu harus akad, mubahun harus syarak. Kadang-kadang harus syarak pun jaizun juga. Nah. Bermula yang wajib bagi Tuhan dengan tafsir pula. Inilah 20 sifat. Siapa dia wajib atas Tuhan 20 sifat? Dok, wajib kita belajar dengan tafsir. Bukan Tuhan tu ada 20 sifat. Tu ajaran sesat. Lepas tu ni dalam kitab ni tulis kitab sifat 20 ni. Sesat ajaran ni. Bukan. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Kaedah dalam ilmu balaghah, kita kecek sikit, maksud dia semua dah tu. Kita sebut sifat 20, hak wajib ngaji. Hak tak wajib ngaji, tidak terkira lah sifat Tuhan. Sebab Tuhan ni hebat dia tidak terbanding, tidak ada batasan. Maka mengajilah berjuta sifat pun ada lagi kesempurnaan. Tuhan ni tidak ada kesempurnaan. Atas lagi pada. Sebab tu ada satu selawat kamaliyah dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalihi. Ya Allah, selawat kepada Nabi Muhammad kamala nihayata li kamalika. Sebagaimana tidak sudah kesempurnaan. Berarti Tuhan ni tak sempurna. Tak sudah. Tak ada kita kata cukup. Tak. Sempurna ni maknanya cukup. Tak ada bagi Tuhan cukup ni dia. Kamala nihayata li kamalika. Tidak ada sudah kesempurnaan. Lepas tu sempurna duk mana? Duk di Muhammad. Wa adadi kamalihi. Dan sebanyak mana kesempurnaan Muhammad. Muhammad sempurna. Sebab Muhammad ni makhluk. Dia ada spek dia lah. Dia ada spek dia lah. Muhammad nak sempurna makhluk manusia sekarang ni. Ada spek lah sebab dia makhluk. Dia ada hingga, dia ada bentuk, dia ada rupa, dia ada apa dia. Manakala Tuhan ni, dia tak ada laka nihayat talika malika. Lagu tu. Jadi sifat ni, kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Hak wajib kita mengaji 20 sifat. Siapa dia mengaji 20 sifat ni dan faham, insya-Allah. Kalau ikhlas molek Tuhan terima, dalam syurga. Terlepas dah fardu ain dalam bab usuluddin. Lepas lah. Misalnya kita ngaji kitab ni khatam faham belaka. Alhamdulillah, tak wajib dah ngaji. Lepas tu nak ngaji lagi, nak jadi orang alim, nak jadi tok guru, nak jadi baba sungguh. Manakala nak jawab syubhat, nak gapo dia betul. Manakala untuk lepas fardu ain, boleh dah buat kerja lain, okey. Habis faham 20 sifat, insya-Allah syurga dah. Dia panggil pengajian untuk melepaskan fardu ain. Dah syurga lah. Sebab tu suruh buat benda wajib ya. Benda sunat ni kalau kita tak buat tak dosa. Kalau kita buat semua benda wajib, syurga lah kita. Lah ni masalah kita, tak buat semua. Benda sunat buat dah. Wajib tak buat lagi. Haram tak tinggal lagi. Tapi dok buat benda sunat. Kita cepat. Ni tak siap lagi. Kita keh ni. Enjin kereta, beli kereta. Enjin tak ada lagi. Duk pasal spoiler, duk cat, duk body pad dah apa. Hak penting enjin itulah. Dia ada enjin tak apa, selu-selu benda tu tak wajib. Ni duk bubuh kau tu, duk bubuh kau ni besar tu. Tengok buka enjin putih abu tak ada. Tidak kau gila kerja lagu ni. Jadi gila ni kita dah lah ni. Hak wajib tak buat semua, hak haram tak tinggal semua, duk tekan benda sunat, duk buat gapo dia, duk buat warung, duk buat gapo dia, duk zuhud, duk gapo dia. Karuk demo. Tuhan kata mu buat benda wajib tinggal benda haram, hak aku hak tekan sungguh hak tu. Selegok takut gitu. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, wali kita kalau buat benda wajib tinggal benda haram. Wali tu, tak payah buat benda sunat. Dua lakuh yang nak sapa Tuhan ni.
Selakuh buat benda wajib, selakuh tinggal benda haram. Tu. Lah ni buat apa tu ahli wali dok ngatip sikit ke apa? Tak buat, tak melakuh pun. Kita ingat kita dok melakuh dah, tak melakuh pun. Patut dekat benar dengan Tuhan. Kenapa dia kata jauh? Nak pergi mana demo yang jauh-jauh? Pergi dek nu cari Tuhan, cari kau ni. Cari gapo? Buat habis piti. Pergi jumpa orang ni. Buat benda wajib. Katanya Syekh Abdul Qadir lah. Tapi hak tu hak payah sekali. Fahamlah kita kalau tak saya buat, kita pergi buat bahaya benda sunat, benda apa dia. Katanya babo mi gharur, tertipu. Tentu dah kena tipu, katanya Imam Ghazali. Hak ni hak paling besar dan tujuannya. Tapi kita lagu tu sebab dah tak mampu nak buat benda wajib, tak mampu nak tinggal maksiat habis, buat benda sunat. Jadi gapo tak tahu. Tak faham. Lepas tu duk tanya bila jadi wali. Tahu. Rekod sendiri sudah. Hak tu hak paling penting sekali. Hak paling penting dah lewat benda wajib dengan tinggal maksiat lebih payah daripada buat benda wajib. Ada orang rajin dah buat benda wajib tapi maksiat. Biasa orang lekat di maksiat. Bukan lekat di benda wajib. Ramai orang boleh sembahyang, boleh puasa Allah tapi nak tinggal ngopak tak boleh dah. Nak tinggal hak tu tak boleh. Tak boleh. Nak tinggal hak maksiat payah. Maka ramai orang lekat di situ ya. Mungkin kita selakuh kita buat dah dengan Tuhan. Selakuh ke buat benda wajib. Ni hak sebelah lagi, sikit lagi, separuh lagi. Sebab itulah budak-budak dipanggil wali kecil. Budak-budak kecil ni dipanggil wilayatus sura, wali kecil. Sebab apa? Sebab dia tak buat maksiat. Dia tak buat maksiat lah. Tak nak agak dia dosa. Cuma sebab apa dia tak boleh jadi wali besar lagi? Sebab dia tak boleh buat ibadat. Dah nak niat lagu mana? Kecil lagi. Ibadat apa dia boleh buat? Maksiat dia tak buat dah. Terbalik pula kita. Apabila dia tua, taat pula boleh buat, maksiat pula tak. Terbalik sampai kecil kita. Jadi, tahun kecil ada kelebihan dia sebab tak buat maksiat. Tapi dia tak boleh buat ibadat. Nak berzikir, nak semayang, tak boleh. Tak sah, muka dia kecil lagi. Dia besar, dia boleh buat taat, dia buat pula maksiat pula. Masa kecil dia tak buat. Sudah. Jadi pening macam. Jadi kita duk lekat situ lah. Hamba rasa nampak lekat situ dah buat kita. Bukan lekat tak diikhlas tu bagai tinggi lagi. Tu situ. Tu pun lipat dah kita. Jadi jangan duk koyak bersih lah. Jangan duk koyak selamat, jangan duk koyak kata apa yang saya buat ni betul dah. Ngaku kat sikit. Oh salah hamba lagu ni. Tak betul perjalanan hidup hamba lagu ni. Kalau duk gini buai sikit ego kita tu. Ngaku kan. Tak salah ngaku ni. Biar ada usaha tak apa. Ni dah lawak salah kerah gitu. Buat betul lagu tu. Ego sungguh. Iblis masuk dalam penduk pula. Maka menjelmalah jadi muka kita. Iblis tu lalu, hak tu cerita Nabi Adam. Hak sebenar muka kita tu. Iblis. Sombong, takabur. Katanya ulama hakikat iblis sebenar tu perangai. Sebab dia boleh pindah perangai ni pergi sini. Bukan iblis tu seorang tu. Hak tu hak zat. Iblis sifat tahu. Semua iblis tak tahu. Tu iblis sifatnya. Sebab tu kita iblis duduk situ. Belum tentu takut iblis duduk sini besar lagi pada iblis duduk situ. Iblis dulu duk maya, duk zikir, duk puasa. Kita tak boleh lawan ibadat iblis we. Waktu orang-orang arif billah bunyi iblis ngiling, Allah. Malu hamba ku iblis we. Setiap jekal masjid ni, dekat mereka dunia ni sujud. Nyom zikir jadi tu Allah Rabbi. Kita aje zikir, aje selawat, aje apa dia? Beribu tahun. Tak baru ni belajar sikit-sikit tu pun tak tahu alik ini dia jatuh. Dari kalau bab ibadat
bab amal, bab ilmu, apa nak kira? Iblis dia boleh ayat cerita berlaku Nabi Adam lagu ni. Mungkin ada. Tua pada Nabi Adam lagi. Kita lah ni duk baca buku, nu pustaka, kita rasa kita alim. Iblis alim lagi. Dia tengok sendiri. Kita baca kitab Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir 12 jilid. Sejarah daripada Luh Mahfuz sampai ke zaman dia. Kita rasa Allah banyaknya maklumat. Iblis dia sendiri tu. Zaman Nabi Muhammad kecil dia tengok belakang tu. Dia tengok dengan mata, bukan dia baca. Pengalaman yakin lagi. Tapi so tak ada hidayah dengan Allah Taala. Ini penting kita ni hidayah tu pegang sungguh dengan Allah Taala. Syukur sungguh. Nah, Tuhan bimbing hati kita. Sekalipun kita ni tolong, tapi kita tak lawan Tuhan, tak ngaku Tuhan. Ngaku kata kita ni hamba, kita lipat yo. Kalau Tuhan tanya mu salah. Oh yo. Mu apa mu tolong? Yo saya tolong. Jangan awak tak ngaku jadi iblis kita. Bermula wajib bagi Tuhan dengan tafsir inilah 20 sifat. Kena ngaji 20 sifat ni awal-awal. Tak faham dalam kitab ni, lepas ni baca kitab lain pula mungkin faham dalam kitab tu. Lainlah kalau kita dah faham dah tak ada masalah lah, beres lah. Tu ilmu tu lagu tu. Biar rasa pemberian Tuhan lebih mulia. Mula-mula kita ngaji memanglah kita duk fokus di ilmu betul. Tapi ilmu semata-mata kat tu gitulah. Kita nak kedapatan panggil. Daripada ilmu, pemberian semata-mata. Memang kita rasa betul pemberian Tuhan semata-mata. Tu perasaan dalam hati perut bedah kita. Iman tu, hidayah. Ada orang hafal Ihya Ulumuddin, tak beriman dengan Tuhan. Ada orang mengarang tafsir, tak beriman dengan Tuhan. Ada orang hafal macam-macam kitab, tak beriman dengan Tuhan. Boleh kecek Arab, boleh pidato, lancar, fasih, kecek ilmu hakikat, tak ada hidayah dengan Tuhan. Itu penting dalam hati perut bedah kita. Dia panggil Adam. Jadi ada Allah dan Muhammad. Adam. Alif dan mim. Allah dan Muhammad. Tu ada tu. Sebab tu ada mulia. Kenapa dia lebih ada dengan iblis? Iblis lebih berlaku. Umur, ilmu, pengalaman, goni, boleh kecek. Ada baru bangun ya. Baru bangun. Nak kecek tak pandai lagi, goni tak pandai lagi. Lebih berlaku ada. Lebih berlaku iblis. Ada. Tu yang lebih itu. Tawaduk dia. Benar Muhammad duk nusuk celah dia. Ulama kata apa malaikat sujud berlaku kepada Nabi Adam. Muhammad ada situ. Tu benar kita tu. Muhammadi tu ada. Jadi biar ada tu benda lagu tu. Bermula yang wajib bagi Tuhan dengan tafsir inilah 20 sifat yang telah berdiri dalil akli dan dalil nakli. Dalil akal dengan dalil nakal. Bukan nakal demo. Lucu demo. Bukan lucu ni, nakal ni maknanya dalil yang dipetik daripada Al-Quran ataupun hadis. Naqala maknanya pindah, petik. Dipetiklah, diambil atasnya. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya serta dalil. Lepas ni dia akan sebut satu sifat dengan dalil dia. Jadi kena ngaji dengan dalil dah, sebab makrifat tu kena ada dalil. Kalau makrifat tak ada dalil dipanggil taklid dalam ilmu usuluddin. Taklid ni hukum dia berdosa lagi. Tak habis lagi ngaji fardu ain. Dalam bab tauhid kena siapa? Makrifat. Al-jazmul mutabiqu lil waqi' an dalilin. Kena ada dalil. Dan kepatuhan kelakuan mukmin yang mu'taqid. Mukmin yang mengiktikad boleh baca. Dan kepatuhan kelakuan mukmin. Apabila kita yakin Tuhan bersifat dengan wujud, kita nak bersifat dengan apa? Dalam kitab ni
Sebab tu babak Pak Sumit Gunung nak baca kitab ni. Kita kalau ngaji tauhid, kita ngaji Tuhan dah. Pas kita ngaji Tuhan, tak ngaji. Kena bahabak tasawuf pula. Hak ni dia wi tasawuf sikit. Di samping kita kenal Tuhan ada. Gapo dia kita nak jadi gapo? Iktikad kita. Di kita ni gapo dia pula? Hak di Tuhan tu memanglah. Hak di kita ni gapo dia? Hak ni lebih kitab ni. Sekalipun nampak kecil, nampak tulisan pun tasawuf molek. Tapi Pak Sumit minat benar mengajar. Dia bawa kita ni mengajar pahulai-ulai. Dan kepatuhan tu kelakuan patut sepatutnya kelakuan mukmin yang mengiktikad pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat tu. Apabila kita kata Tuhan bersifat dengan kuasa, kita nak gapo dia pula? Alik kita. Alik Tuhan sudah dah, alik kita pula. Ya kuat sikit. Ni panggil iktikad alik kita ni. Iktikad alik Tuhan memang dah, alik kita ni gapo dia pula? Maka itulah kelakuan mukmin yang sempurna. Hak Tuhan pun lepas, hak alik kita pun lepas. Hak ni tanya seorang, Tuhan kuasa. Nampak dia mau hidup supaya Tuhan tak kuasa, tak dengar kata, supaya Tuhan ni tak reti. Gapo alik kita? Adapun lain-lain sifat Tuhan yang tiada hingganya, wallahu a'lam. Soalan Ustaz, sifat ni benda yang bergantung kepada zat. Jadi boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Jadi boleh ke tidak kalau sifat ni berdiri dengan sendiri tanpa adanya zat? Kalau tak boleh, adakah Allah berkuasa untuk menjadikan sifat itu berdiri tanpa adanya bergantung pada zat? Temudahlah soalan. Sudahlah. Okey. Setiap benda ada takrif dia. Handset je. Tujuan takrif ini adalah supaya kita nak beza di antara dua benda. Peng, apa maksud peng? Peng adalah sejenis termasuk dalam kategori alat untuk menulis. Dia ada obat, dia ada gapo. Apa maksud roba? Roba alat untuk menulis, alat goni juga. Tapi untuk menyapu gapo. Jadi tujuan takrif supaya nak membezakan dua benda. Dulu biar faham dulu takrif ni dulu. Siapa dia bui takrif ni? Sudah bulau. Siapa dia pandai-pandai bui takrif ni gini? Sifat hok berada di zat. Zat berdiri dengan sendiri. Siapa dia bui takrif lagu ni? Maka ulama memberi takrif lagu ni. Apa dia takrif dia? Zat, benda yang berdiri sendiri. Ataupun benda yang memenuhi ruang. Zat. Apa sahaja terlintas di kepala kita, benda tu memerlukan tempat zat. Peng. Zat. Sebab apa? Hamba tergambar dah. Dia mesti nak ke tempat. Duduk depan hamba tu. Basikal. Goni. Ikutlah apa dia. Angin nak ke tempat juga. Dalil dia, kita siup belung. Pong, kau besar belung. Sebab apa? Angin masuk. Angin pun tolok jadi besar belung. Sebab apa? Angin pun nak ke tempat. Asak boleh juga. Asak benda juga. Kita ambil sopik, time bakar api, asak pun ambil. Boleh buku tu biasa. Asap. Cahaya
Oh cahaya. Boleh ambil tak cahaya? Ambil supik. Boleh dia gelap. Oh cara. Tak boleh. Maka setiap benda apabila sebut, oh tergambar. Tergambar amat tepat tu zat. Mana kalau sifat pula benda yang berdiri ataupun yang menumpai ataupun yang berada ataupun yang sungguh ataupun yang sengoti di zat. Macam kerah. Kerah ni kita boleh tergambar tak kerah? Mesti kita akan tergambar sekali dengan zat. Tergambar kayu ke, tergambar batu ke. Memang kena tergambar dengan zat. Tak boleh gambar kerah saja. Mana kerah? Dia mesti kena tupai di zat. Maka makhluk ni dua ya. Zat ataupun sifat. Atau dipanggil jiring dengan arok. Jiring, arok. Jiring macam zat tak ni. Arok hok menupai di zat tu. Dua tu. Ana jiring arok, entah jiring arok, kamera pun jiring arok, hok ni pun jiring arok belakang. Daripada bawah sampai ke atas, malaikat pun jiring arok, arah pun jiring arok. Semua jiring arok. Maka makhluk ni dua ya sebenarnya, jiring dan arok. Jiring arok ya. Lepas tu beza dia, ana jiring dan ana ada arok-arok ana. Perangai, sifat, bentuk, rupa. Arah dia ada jiring dia ada arok-arok dia, sifat-sifat dia. Tu saja beza. Tapi benda jiring, arok. Makhluk ni dua saja. Katanya babo, jiring, arok. Pas lagu mana boleh kau dok sifat nak lagi daripada duduk sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Entah nak kenal. Okey, ni. Tudung ni dengan bulat ni. Soalan ni nak suruh pisah di antara bulat dengan tudung ni. Ambil nak bulat, nak takbir ni. Tak boleh. Nak buat mana tahu? Tak boleh. Ya, sifat ni kena duduk di zat. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Lepas tu apabila benda ni mustahil ke tak? Mustahil. Apabila mustahil, Tuhan boleh buat benda mustahil? Tak boleh buat benda mustahil. Dan Tuhan tak boleh buat benda mustahil tidak menunjukkan lemah. Lepas tu dalam ayat Quran kata wallahu ala kulli syai'in qadir, Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu. Kena takwil pula. Ala ba'di kulli syai'in. Oh pandai-pandai ulama tahir apa ba'di pula. Nah, sebab Tuhan boleh buat semua benda. Tuhan boleh buat diri dia. Tuhan boleh buat Tuhan esok lagi. Tak boleh lagu tu. Tuhan boleh buat syirik. Benda yang sama hebat dengan dia. Tak boleh lepas tu. Ala kulli syai'in, ala kulli kul ni kul semua. Dak. Ai bi makna ba'di kulli syai'in. Jadi ada perkataan kulli bukan makna semua, macam kullu bid'ah apa semua. Jadi benda ni tak boleh buat dan tidak boleh berlaku. Okey, sifat tak boleh cerai tangan. Sifat pula ada banyak jenis pula. Ada sifat wujudi, ada sifat subuti. Sifat subuti memang tak boleh nak buat guana. Macam bulat bagi kau ni. Tak boleh nak buat guana, tak boleh nak mengajar. Tak boleh nak mengajar. Memang bulat memang kena tupai sini. Manakala sifat wujudi, tak apa. Sifat wujudi lagu mana? Dia boleh nampak. Macam sifat ma'ani bagi Tuhan. Sebagaimana kita boleh tengok zat Tuhan yang wujudi, kita boleh tengok juga sifat Tuhan yang wujudi, sifat ma'ani. Itu nampak juga. Pas lagu mana? Kau nampak kau nampak dua. Nampak kudrat Tuhan lagi, nampak zat Tuhan lagi. Wallahu a'lam cara nampak. Katanya ulama-ulama, Asy'ariyah kita kata apabila benda ada boleh tengok. Sebagaimana zat Tuhan dah dia ada boleh tengok. Lepas tu tengok tak reti. Kaifiat kita tak tahu lagu mana, cara proses tak reti tapi boleh tengok. Al maujud benda ada yasihu an yura. Benda yang ada boleh tengok. Sifat Tuhan benda wujud pun boleh tengok sebab zat benda ada boleh tengok, sifat ada boleh.
Manakala sifat adamiyah, sifat salbiyah, tu tak boleh tengoklah tu. Tak ada. Sifat maknawiyah. Katanya babo expander bukan kata boleh tengok, boleh dengar. Sudah. Boleh dengar. Ni hamba tak tahu, tak nampak lagi kok mana. Hamba tahunya boleh tengok. Dia kata boleh tengok dan boleh dengar. Sebagaimana zat boleh tengok, boleh dengar. Berkali kalau bunyi kali. Sebagaimana zat tu kalau bunyi kita dengar kau boleh tengok. Okey, kita nyeping ni. Hamba tengok kau hamba dengar. Hamba tengok deh. Kau ada hamba dengar ping, bunyi peng 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 peng. Bunyi kalau bunyi. Kau tak bunyi tak peng peng peng. Tengok boleh. Sifat pun boleh tengok. Okey boleh tengok. Dengar boleh mana? Kalau zat pun kita tengok saja. Tak bunyi. Tak takut yo sifat tu bunyi berdaun. Sifat. Bunyi gitu. Tak tahulah. Katanya babo expander boleh tengok dan boleh dengar. Saya nak atas anak saya 7 tahun untuk masuk asrama tahfiz. Tapi mak saya melarang. Katanya tunggu besar sikitlah umur 9, 10. Saya nak atas awal supaya dia terbiasa dengan suasana agama, boleh terima kehidupan begitu. Harap tuan guru beri nasihat untuk saya. Ya gini, kecil-kecil pengajian agama lah. Sama ada nak letak di tahfiz ke, nak letak di pondok ke. Suruh dia hafal Quran, biar baca Quran biar betul dan baca jawi dengan betul. Dulu asasi. Membaca jawi dan membaca Al-Quran kalau nak hafal-hafal lah. Tapi apabila dewasa kena masuk pondok dah lah. Untuk kecil boleh. 7 tahun nak atas awal boleh, nak atas 9 atas tengok orang. Budak kalau kecil atas lembek janyo penipal ustaz tak salah bawanya. Tiap-tiap malam basuh lembek tak payah buat susah orang. Lepas tu pergi atas lah ngaji, ambil buat kelik rumah pula. Pergi atas pergi ngaji gitu ya. Sebab dia budak lagi. Tak sungguh sangatlah. Saya nak suasana agama, betul. Tapi kalau dia tak bersedia lagi jangan berkorban habis. Nyo selok kain untuk guru lah, masuk dalam kain lah. Jadi nyo main speaker lah, nyo katok kamera. Tak boleh lah, tak boleh. Kalau dia dah beres, tak ada masalah apa. Antara syarat nampak atau lihat Tuhan ialah tengok ciptaan dan keindahan alam semula jadi. Tapi macam mana bagi orang yang buta atau pekak, macam mana nak merasai? Rasa ni bukan tengok, rasa ni bukan dengar. Rasa ni rasa. Rasa takut tak tengok atu pun takut dah. Rasa berani tak syarat nak bergocoh. Rasa ni dia bukan daripada tengok, bukan daripada dengar. Kita, kalau kita wujud saja, alam ni tak ada belakang, tubuh pun tak ada, tapi wujud kita ada. Kita boleh rasa, okay? Berarti kau tak rasa tu gapo, rasa tu wujud. Tak perlu tangan, tak ada tangan tak apa. Tak ada kaki, tak ada otak, tak ada gapo dia. Rasa ya, ada rasa ya. Ada wujud saja. Rasa tu, awal lagi. Mata tak ada, tak tengok, tak makhluk pun tak ada tu. Rasa ada, ya. Paling dekat dengan diri kita adalah rasa. Bukan hak kita tengok, bukan hak kita dengar. Kerana kalau kita bergantung dengan hak kita tengok, kemungkinan salah. Dalil dia kalau kita kata kalau ada makhluk ni baru boleh nampak Tuhan. Kalau Tuhan tak buat makhluk ni, nampak tak Tuhan? Tak nampak Tuhan. Jauh lagi. Dia ada lagi benda dekat daripada dengar dengan tengok ni. Rasa. Sebab tu kita rasa Tuhan ni tak ganggu kita. Kita makan, kita minum, kita buat. Rasa Tuhan ada. Sebab dia tak ada kaitan dengan gon ni. Panca indera ni. Katanya Tok Guru Haji Daud Bukit Abah kata lagu mana nak ingat Tuhan. Pun makan 8 nasi. Mula buat kerja sehari-hari duk 8 nasi. Buat kerja betul. Buah. Perut duk lapar. Rasa tu, rasa lapar tu duk rasa tu. Rasa kita nak air mana tahu rasa. Jadi orang buta pun boleh. Orang arif billah iman hadak tu. Orang buta awal pun boleh kenal Tuhan. Kita hok jelek tu. Takut dia lebih merasai dah.
Sebab tu setengah-setengah kita tengok kalau kutuk-kutuk lah. Wali-wali besar kalau dekat dia nak meninggal dia akan seteruk. Seteruk lah kita mula kata. Apa dia tutup semua. Semua dia tutup nak duduk dengan rasa. Dia panggil duduk dalam hadrah. Senyap. Kecek duduk. Suk makan pun orang bubuh. Tengok dok dengar dok nak duduk dengan dia. Hadrah. Kita nampak Allah nyanyi-nyanyi lah. Nampak macam seteruk, nampak macam gapo. Nak duduk dengan dia tu. Apa hukum bayar zakat guna duit digital seperti Bitcoin atau kripto? Bayar zakat ke apa? Zakat mah kena waktu bit mah. Zakat ke apa nak bayar? Guna kripto. Zakat kripto. Sebab tu syarat petai hari lagi pitah dah. Para pakar ekonomi moden, hok ajaran-ajaran pelik ni, dia pergi pitah awal lagi. Syarat kata perok kambing, zakat kambing. Perok unta, zakat kambing, zakat unta. Zakat kau ni, padi, zakat padi. Patut pitih. Pitih ni baru ya orang pandai-pandai waktu bit zakat pitih ni. Bahkan setengah ulama siapa keluar ni kata tak ada pitih zakat. Mana ada dalam zakat pitih ni? Tak ada zakat pitih. Bah kita nak bayar molek baru tak ada masalah. Tapi nak kata setengah ulama siapa keluar ni? Hok ramanya kata pitih ni ganti emas lah. Hok ramah jumhur ulama kata pitih ni ganti emas. Dah sebab emas tak ada tapi yawi kertas gitulah. Salah kaedah benar. Kalau orang ngaji bab ekonomi memang salah habis dah benarnya. Tapi paksa sebab adalah masalah bab apa kita kata pitih ni kena zakat juga. Jadi apabila pitih boleh zakat, Bitcoin lagi-lagi boleh zakat. Lepas ni pok kita nak reka pitih pondok pula. Namanya sepak. Sepak 2 kali sama dengan harga RM1. Jadi kalau nak makan nasi, pok sepak 2 kali. Ya reka ya Bitcoin ni. Ni, Bitcoin kripto ke apa dia? Semua pok dia. Dulu harga berapa sen? Lah ni 300,000 so coin, so Bitcoin. Ya rekod diri. Macam anak lah. Pondok ni anak kita nak buat pitihnya adalah nyepak. Ikutlah kita buat kertas ke apa dia. Mula-mula pitih. Jadi laku koh mahal. Sekali laku tersebar. Orang guna buat beli sini. Buat apa ni. Macam kita sini ke. Sebeh ke. Butir sebeh buat pitih sini. Pitih sebeh sebutir. Misalnya kalau harga 200 jadi 2 riyal sebutir. 100 sebutir. Jadi sebutir 2 riyal. Jadi kalau nak beli Maggi, nak beli apa, ambil sebutir. Guna sebeh. Buat pitih sini. Lama-lama kau besar kita buka pada kau luar pula. Guna sebeh penuh. Sebeh kalau hak ni berapa ya ni sebutir ni. Perut buyo. Buat beli dengan sebeh pula. Gitu mereka. Kripto lah ni, orang duk main kripto ratus-ratus ribu. Kalau tu dia kata, "Bah, kita batal lepas ni kripto." Mampu saja-saja. Hak beratus boleh juta-juta. Duduk dalam sanksi semacam. Tapi mah orang boleh batal tak mah? Mah kalau kita main mah. Malah mah biar tak ada harga. Tak boleh minta maaf. Tu buat lagu tu. Tu orang pakai mah lah ni. Bukan ambo nak keping buat mah, tapi nak royak kata syarat iktiraf mah. Hak lain rekod Kalau kita boleh terima PT Ria ni, PT fiat dia panggil. PT kertas ni. Kripto lagi-lagi. Kalau kita kata boleh bayar dengan PT kertas, dengan kripto lagi-lagi boleh bayar. Lah ni lepas ni nyepak pula. Nama macam-macam. Lah ni dulu Bitcoin so. Lah ni macam-macam rekod. Shizuka, Doraemon, nama macam-macam nama Toyota. Tak tahulah apa. Senara. Dulu kata dulu kok ni bertambung lah ni rekod. Jadi antara hak akan masuk dalam sesek dia lah sebeh. Butir sebeh. Nampak duit lepas ni baik. Sebab tu kawasan ni sebeh bernilai. Orang curi sebeh. Pak lain sebeh saya pakai kaki lah. Sini bernilai sebeh. Sebutir tu harga berapa? Kalau 700, 7 riyal sebutir. Engkau 100 kan? 7 riyal ni awet. Oh boleh saya nak belanja dagu. Ambil 2 butir. Oh boleh belanja dagu. Apa hukum dan adakah boleh membuat derma organ dalam tubuh sebelum kita meninggal dunia? Ini hamba petik daripada kalangan guru hamba Habib Omar. Dia pun royak. Benda ni ada perbahasan panjang. Cuma hamba buat khulasah.
Derma organ ni ketika hidup, ketika mati tak boleh. So, lepas tu syarat dia mestilah derma organ tu kita benda yang kalau kita derma kita masih selamat. Macam buah pinggir. Kalau hati kita mati ya kita. Tak boleh derma lagu tu mati. Derma otak ko. Ya saya tak si tak akal mana otak. Nama tak tidur jadi ambil ada mau otak ambo. Tak boleh dekat lagu tu dia gila dia. Keduanya, ketiganya pesakit tu ada harapan. Maknanya dia boleh pasal ke apa. Kalau sedekah dia tak lewat gana pun tak boleh kok. Jadi 3 syarat. Syarat ketika hidup kerana kita masih. Apabila kita mati, kita tak boleh dak. Tak boleh dak. Sebab ada ancaman hadis kata menyakiti si mati tak boleh. Lah ni wasiat tulis hamba lepas pada mati sedekah organ. Tak boleh lagu ni. Wasiat tu tidak sah. Lagu tu. Pas kita saing dah, saing pun tak jadi awe-awe. Boleh lipat, tak ada masalah. Mati jangan royak kat orang. Takut doktor mari cari ambil organ kita. Kalau seorang tu ada penyakit latuh. Bila orang setuh dengan sengat-sengat dengan secara mengejut, dia akan melatuh. Soalan, jika seorang pelatuh tu solat, lalu ia terkejut dengan suatu benda seperti bunyi barang jatuh, lalu ia melatuh dalam solat, adakah batal solat? Mohon pencerahan. Tengok, perbuatan yang tidak sengaja kalau banyak batal, sekalipun tidak sengaja. Tapi kalau perbuatan itu sikit, gitu saja. Ada kata, pistu Amerika. Pistu Amerika. Dua baru. Tak ada masalah apa dia lagi. Ya siapa ni? Kecek. Tapi kalau nak joget lambuk, batal joget lambuk. Wah berok tu batal tu lah. Tapi kalau gerak sikit dimaafkan. Kalau banyak kira batal lah. Kena semaya lagi. Kubur arti yang mustaq ziarah di Indonesia tu kubur Niki Ardila ko. Kubur dia. Tak boleh komen banyak. Hari tu amu kecek dah. Kenapa di Mesir dengan Yaman susunan pengajian kitab fiqh tak sama? Sedekah dua-dua mazhab Syafi'i. Contohnya kalau di Mesir dia mula belajar kitab sitting. Sittin masalah. 60 masalah Imam Ramli. Masalah sitting masalah. Dengan mata Abi Syuja'. Manakala di Yaman mula dengan kitab Risalah Jami'ah dan kitab Safinah. Hak ni kitab masing-masing. Sitting Imam Ramli perlu Mesir. Memang orang Mesir. Orang Yaman dia ada kitab-kitab dia. Orang Mesir ada kitab-kitab dia. Cuma hamba sebut dah. Yaman lebih asli kita panggil. Tidak ada percampuran. Pengajian totok Syafi'iyah. Manakala di Mesir Syafi'i, tapi kerana Mesir ni bercampur dan Syekhul Azhar bertukar semacam, betah Maliki, betah Hanafi, betah Syafi'i. Maka fatwa dia bertukar. Tok-tok pekoh Syafi'i pun kadang-kadang aling juga dalam Hanafi jadi bertukar. Jadi tok pio, kadang-kadang masuk pendapat Hanafi dia pilih sikit. Jadi kalau nak cari Syafi'i, hak tu hamba tahulah. Bukan kata patu Mesir tak betul lah ngajar Syafi'i. Tak betul. Cuma kalau nak cari hak betul. Kalau kita apa dah? Barang kampung lah. Bukan barang bandar. Kacuk kedah. Hybrid dah. Dok. Lagu tu. Mah kita simpan dalam bank. Pihak bank akan bayar kita 100 tiap bulan. Mah kita simpan dalam bank. Pihak bank akan bayar kita 100 tiap bulan. 100 tiap bulan. Selama mana kita simpan, selama itulah dia akan bayar. Apa hukumnya? Itu gitu. Ya beri gitu ya. 100 boleh kita. Bukan kata kita upah dia 100 untuk upah simpan. Hamba tak nampak dia ni, takut dia ni silap. Kita hukum pakai suka demo pula. Hamba tak nampak lagi ni betul ke tak pihak bank akan 100. Kita simpan bank, PT ada PT, ada mah. Kita simpan tak di bank. Sebab kita simpan kali dia perlu tengok mah kali kena comel mah kita. Ya wis 100 kata boleh. Comel wis 100. Comel. Tak tahu hamba. Betul ke tak gitu. Ya gini. Mah ni kalau kita letak di bank kau gapo dia gadah, kau gapo dia akan bayar kita kalau mah tu naik.
Misalnya kita tok emas pada masa tu dengan harga 100. Tiba-tiba lepas pada 4 bulan naik dengan harga 500. Jadi dia akan bayar 400 kita. Sebab dia pergi harga 100. Gitu hangpa biasa dengar lah. Tapi hak ni saja-saja ni narak 100 tiap bulan tu dia. Kaya si pemah. Hangpa tak boleh nak royak ni deh sebab hangpa tak faham lagi apa dia konsep ni. Sebagai seorang guru, apa pertimbangan ustaz? Apa hukum seorang guru menyatakan niat mengajarnya guru kepada murid? Maknanya dia nak jadi tok guru pada. Ambil saya jadi mursyid ke. Saya ni murabbi, mursyid, wali. Jangan royak kat orang ni. Tapi saya royak kat awak seorang lah. Saya buka peluang tu, pendaftaran tu. Jadi murid saya lah apa tu. Nak jadi murabbi gini ya. Ikut dia lah. Kita nak kata tak ikhlas pun. Dia gini, orang nak nikah gitu jodoh panggil. Murid dengan guru ni adalah jodoh. Kadang-kadang hak kita minta tak boleh. Hak kita cari terlepas. Murid duk cari-cari bukan guru dia punya. Dia duk cari selama mungkin. Kadang-kadang guru dia hok duk saing dengan dia, hok duk belakang dia sebenarnya. Kita duk kejar hok depan guru kita, hok duk belakang kita, duduk orang macam kita. Begitu juga murid, kita duk harap hok ni. Murid kita hok duk jauh tu. Hok duduk Jerman tu. Hok tu murid kita, hok duk depan bukan murid punya apa. Jadi murid dengan guru tu sebenarnya jodoh panggil. Manakala kalau kita nak tarbiyah gitulah. Cuma ngaku mursyid ni malu. Kita reti apa. Memanglah ada ni Syekh Tariqah. Dia kena royaklah saya Syekh Tariqah ni gitu. Dia bukan kata ngaku nak suruh gitu dak. Cuma dia panggil ni supaya kitalah pergi di sekolah jadi ustaz mengajar. Awak cikgu. Kena royaklah saya cikgu lah. Gitulah nak royak kan bukan kata mendakwa ke cikgu tu dak. Tapi sepakat orang bui gitu bang ni. Dia mau jadi tok guru. Bukan kata mendakwa tok guru tapi pakat biasa gitu orang panggil. Takut tukar dengan anak murid tu. Jadi nak kata poyo sangat pun dok dia ni. Tak ada masalah ke apa dia kata. Koya yo ni. Nak jadi syekh tarikat pakai serban besar. Walau dak gelepar-gelepar taruh janggut, bertukak, bersebeh tekuk. Kecil ilmu hakikat. Ada, tak boleh nak royak juga ada orang dia. Kadang-kadang nak uji kita ya. Uji hati kita. Betul ke tak? Kadang-kadang guru ni kalau hak jenis guru Sofi sungguh dia akan buat sungguh uji anak murid. Siapa anak murid tu kata karut gurunya. Dia suka tu kata tu. Kita nipu banyak. Kontrol macu depan orang nak suruh nampak orang kita ni mursyid lah, nak suruh orang mari kita. Kita kontrol macu. Dia ni tunjuklah aku. Macam-macam lah kita nak kata guna cara orang. Gitulah. Wallahu a'lam al-Fatihah. Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci, petunjuk hati kata ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadin, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Guru-guru mulia penuh kasih mendidik, membimbing kami dengan hikmah dan nasihat yang bijak, menanamkan akhlak yang luhur dan mulia agar kami tumbuh menjadi insan berharga. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Guru-guru mulia penuh kasih mendidik, pembimbing kami dengan hikmah dan nasihat yang bijak, menanamkan akhlak yang luhur dan mulia agar kami tumbuh menjadi insan berharga. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadin, ahli sunnah wal jamaah, jalan yang kami tempuh ini.
kami dengan iman dan ilmu. Kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Kami belajar tentang cinta sejati, cinta pada Allah dan Nabi yang suci. Dengan tekad bulat kami berjanji untuk selalu taat hingga akhir nanti. Libat Al-Mustafa, cahaya Ibnu Muhammadi, ahli sunnah wal